Dekat Port Calais in France. Port Calais ni lah tempat semua lori-lori, bas, kereta-kereta tu semua nak lalu English Channel ke UK, ke Dover UK. Jadi kita nak pergi tandas dulu. Kita dah baru lalu immigration diorang nak check bag kita, dah check passport, stamp dah habis. Kita nak lalu English Channel pergi UK. Orientasi itu ferry yang pas kita akan naik. Ada juga orang yang berenang untuk pergi ke lalu English Channel pergi ke UK. Ni semua lori, semua bas tu semua tengah beratur nak naik ferry tu untuk gerak ke sana. Ni Calais Duty Free Shop. Kita tengah beratur untuk naik ferry. Orang ada tingkap masing-masing, nak duduk di mana, ambil spot masing-masing. Dan jangan lupa kita solat jamak Zuhur dan Asar di sini terus. Ya. Okay, ferry tu gerak. Sini ada banyak toilet jangan cari tingkap. Kita dah park bas bawah ni dan naik lift. Sekarang ni adalah dalam ferry. View dia ada shop, ada food market. Jadi ni tingkat 8, ada 9 tingkat, tingkat 9 pun ada. Tu club lounge. Ni tingginya dia. Ni kita kat bahagian belakang level 9 ferry. Jadi ada tempat untuk commercial drivers lepak. Okey. Ni bahagian belakang kanan, belakang kiri pula. Okey, ni belakang kiri. Ni tempat pet lounge. Jadi orang-orang ada anjing ke apa, kucing luar sini. Ni bahagian tengah, tempat hot fast food. Okay, tingkat 9, ni tempat fast food tadi. Jadi ni bahagian depan pula. Bahagian depan, bahagian kanan adalah quiet lounge. Bahagian kiri adalah club lounge. Club lounge ni kalau bayar extra untuk special privilege lah. Jadi bahagian atas quiet lounge, level 9. Bahagian atas kanan, ni tempat ni semua kena senyap, quiet. Sebab semua ni diorang ni nak tidur, nak relax. Jadi tak boleh bising. Pada ferry, ferry ke dari Calais ke Dover. Okay. Ni semua trucks, lori semua. Lepas ferry kita nak gerak ke arah Dover tu. Sangat sejuk, sangat sejuk. Ni mungkin 10 degree Celsius ke apa dengan angin yang sangat kuat. Ni memang sangat sejuk. Di atas. Okay, view tepi dia. Ada lifeboat tu, merah. Jadi ni lifeboat dia. Apa-apa jadi, inilah kita punya backup plan. Okay, kita dah nampak dah UK. Dah sampai dah. Okay, jadi kita tengah keluar ferry ni. Dah sampai dah Dover. Alhamdulillah ya, tuan-tuan press untuk makan ya. Inilah ferry Port Dover. Nak pergi shopping boleh, nak shopping boleh. Tu duty free shop dong. Expert di mana satu tempat yang sport sekali Port of Dover. Ada yang entitled untuk tax return nampak masuk sekali itu pembelian. Subway by the Sea. Baru keluar Dover Port tu. Baru lah nampak tengok UK punya rumah. Jadi macam mana. Jadi sekarang ni kita kat Ashford Designer Outlet. Ashford Designer Outlet ni macam tempat semua branded yang murah-murah. Sebab diorang ni jual barang-barang reject diorang ke last season ke apa dekat sini. Dan itulah sebab dia murah lah. Menarik lah. Lepas tu sebelah ni pula Asda, ESDA. Kita kat petrol station dekat UK lah sekarang, dekat Heathrow. Ni kat petrol station boleh ada M&S food tau. Boleh ada M&S food dalam petrol station. Okay. Itu makanan M&S food ni. Untuk cookies je lah. Ada berbuah lagi, susu. Jadi selain daripada produk-produk M&S ni, kita tengok je energy drink. Energy drink kat sini illegal untuk budak bawah 16 tahun beli. Mana-mana energy drink. Hanya 16 tahun ke atas. Kena tunjuk ID lagi. Kena tunjuk ID kalau nak beli energy drink.